Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain Najihah binti Muhammad Rasul alias Mama Alwi daripada Bahasa Melayu 5, iaitu angka giliran 2025-0923-10116. Kod dan nama khusus ialah CPP1092, pengantar pengajian pendidikan, serta nama pensyarah saya bagi subjek ini iaitu Encik Nordin bin Ismail. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan tentang aspirasi serta hala tuju pendidikan di Malaysia. Selain itu, saya juga akan menjelaskan implikasi yang perlu dimiliki oleh seorang guru yang berjiwa pendidik dalam melaksanakan sistem pendidikan yang berkualiti. Bagi menjayakan pembentangan saya ini, saya akan memberi susun alur topik atau lebih dikenali sebagai isi kandun yang akan saya kumpaskan dalam pembentangan ini supaya maklumat yang saya sampaikan difahami dengan lebih berkesan. Pertama adalah pengenalan mengenai aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik serta maklumat-maklumat yang meliputi daripada aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia, iaitu berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPM pada tahun 2013 sehingga 2025. Dalam PPM, kita dapat mempelajari pelan-pelan pembangunan yang menjelaskan kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara serta 6 aspirasi murid yang bertujuan menjadi tujuan utama kepada sistem pendidikan di negara kita Malaysia. Akhir sekali, implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia terhadap guru berjiwa pendidik bagi melahirkan seorang guru yang profesionalisme dan cekap terhadap perubahan masa ke arah digitalan era. Dengan ini, saya akan memberi sedikit pengenalan sebagai pembuka pembentangan saya ini, iaitu kita boleh lihat bahawa aspirasi dan hala tuju pendidikan memberi penekanan yang membangun terutama sistem pendidikan yang berkualiti, relevan dan inklusif berdasarkan keperluan pembelajaran abad ke-21. Jadi, kita sebagai seorang bakal guru perlu memainkan peranan sebagai pemacu utama dalam memastikan aspirasi ini tercapai melalui pengajaran secara profesional, inovatif dan berkesan. Jadi, implikasi terhadap guru berjiwa pendidik dikatakan termasuk dalam meningkatkan tahap profesionalisme seorang guru, menghasilkan amalan PDP yang berkualiti, pembentukan sasiah murid serta mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. Oleh itu, pendidikan kini menekankan bahawa guru bukan sahaja menyampai ilmu tetapi juga menjadi pemimpin dan teladan dalam membentuk generasi yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Dalam aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali dengan akronimnya SKPM menjadi wahana utama bagi memenuhi aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia. Apa itu SKPM? SKPM merupakan satu instrumen penilaian komprehensif dan berterusan yang digunakan oleh sekolah untuk mengukur kualiti penoperasian dan pengajaran yang memainkan peranan penting dalam memastikan peningkatan terhadap kemenjadian murid. SKPM turut dikatakan mengalami beberapa perubahan atau dipanggil evaluasi secara bertahap ke arah mencapai SKPM kualiti alaya sekolah iaitu SK alaya S. Antaranya, kita dapat lihat bahawa evolusi ini berlaku pada awalnya yang melibatkan SKPM 2010, seterusnya SKPM gelombang 2 pada tahun 2017 dan sehingga kini mencapai SKPM kualiti alaya sekolah yang menjadi pemakin utama terhadap pendidikan di Malaysia. Pada tahun 2010, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia mula diperkenalkan hasil daripada kesinambungan SKPM Sekolah 2003 yang bertujuan untuk mengekalkan asas yang telah dibina oleh SKPM 2003 dengan melakukan penambahbaikan standard guru dan pengurusan sekolah atau berperanan dalam memastikan taraf pengurusan dan pengajaran yang memuaskan.
dapat dikekalkan dan diwujudkan di institusi pendidikan. SKPN 2010 juga disesuaikan dengan cabaran pendidikan abad ke-21 dan dasar pendidikan terkini. Dan seterusnya memastikan guru lebih profesional dalam sistem pengajaran dan pembelajaran dan turut menjadikannya lebih berkesan. SKPN ini digubah oleh Jemaah Nazir dan juga Jaminan Kualiti. Dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010, ianya menerapkan 5 standard utama SKPM, iaitu yang pertama adalah kepimpinan dan hala tuju, iaitu pemimpin yang beripat tinggi menggerakkan warga negara. Yang kedua adalah pengurusan organisasi, iaitu mengurus sumber dalaman dan luaran secara cekap. Dan yang ketiga adalah pengurusan kurikulum, pengurusan co-kurikulum dan juga pengurusan hal ehwal murid, iaitu yang bertujuan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Standard yang keempat adalah pengajaran dan pembelajaran, iaitu dikenali sebagai PDP, di mana guru merancang sesuatu pengajaran yang berproseskan kepada potensi yang tinggi. Standard yang kelima adalah kemenjadian murid, iaitu hasil akhir daripada pengajaran guru, murid akan mendapat ilmu, berakhlak mulia dan juga sejahtera. Seterusnya, SKM Gelombang 2 pada tahun 2017 yang dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 yang ditubuhkan pada tahun 2017 hasil daripada penggubalan semula SKPN 2010 dengan melaksanakan beberapa penambahbaikan daripada beberapa siri kajian dan mesyuarat. Antara tujuan utama penambahbaikan dilaksanakan adalah meningkatkan kualiti dan menyesuaikan SKPN ini dengan perkembangan pendidikan semasa. Pada 13 September 2016, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti mengeluarkan draft SKPM G2 yang merupakan piawaian yang digunakan bagi menentukan tahap pencapaian kualiti pendidikan yang mencakupi bidang kepimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan juga hal ehwal murid, pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC serta kemenjadian murid. Iaitu standard yang pertama adalah kepimpinan dan hala tuju, iaitu pengetua dan guru besar bertindak sebagai pemimpin yang mempunyai impak tinggi terhadap kemajuan sekolah serta kualiti PDP. Standard yang kedua adalah pengurusan organisasi, iaitu organisasi sekolah menjadi lebih sistematik bagi meningkatkan kadar keberkesanan penoperasian sekolah. Standard yang ketiga iaitu pengurusan kurikulum dan pengurusan co-kurikulum serta pengurusan hal ehwal murid, iaitu bidang ini diurus dengan lebih teliti dan juga berkesan bagi melahirkan murid yang seimbang berdasarkan jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Standard yang keempat adalah pembelajaran dan pemudahcaraan, iaitu PDPC. Guru bertindak sebagai pemudahcara dalam meningkatkan potensi murid serta pencapaian. Dan yang terakhir sekali adalah kemenjadian murid, iaitu murid dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah dengan lebih cekap. Dan yang kedua adalah berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya. Dalam standard yang pertama iaitu kepimpinan, pengetua atau guru besar mestilah bertindak sebagai peneraju, pembimbing dan juga pendorong. Bagi standard yang kedua pula adalah melibatkan daripada pengurusan sumber manusia, pengurusan aset, pengurusan kewangan, pengurusan sumber pendidikan iklim dan seterusnya adalah pengurusan perpaduan dan yang terakhir sekali adalah permufakatan strategi. Bagi standard yang ketiga pula iaitu pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid. Standard yang keempat iaitu melibatkan pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC di mana guru bertindak sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai. Dan terakhir sekali adalah murid sebagai pembelajar aktif. Dan yang terakhir sekali iaitu standard yang kelima adalah kemenjadian murid, iaitu melibatkan kemenjadian murid dalam akademik, co-kurikulum dan serta sasiah murid. Akhir sekali, usaha menekankan kualiti sekolah diteruskan melalui SKPM Kualiti Alaya Sekolah iaitu SK Alaya S. Antara prinsip pelaksanaan SKPM
kualiti alai sekolah. Yang pertama adalah melibatkan sumber data komprehensif, iaitu memudahkan sekolah untuk merancang dan juga memudahkan PPD ataupun JPN memberi sokongan berfokus kepada sekolah serta memudahkan bahagian KPM merancang program latihan untuk sekolah. Selain itu, prinsip kedua adalah mendidik sekolah memahami ROI atau equity yang merupakan penilaian kekuatan kami, yang membolehkan sekolah mengenal pasti sumber isu dan kekuatan bagi memudahkan perancangan peroperasian serta membolehkan sekolah lebih memahami prinsip ROI dan keperluan berdasarkan equity. Prinsip yang terakhir atau prinsip yang ketiga adalah meningkatkan accountability sekolah, di mana SKPN kualiti alai sekolah meningkatkan accountability sekolah kerana penilaian yang dilaksanakan dapat dibuktikan melalui pencapaian sebenar sekolah. SKPN ini turut berteraskan kepada model SKPM kualiti alai sekolah yang merangkumi daripada 3 penilaian, iaitu kekuatan kami, pengurusan kami dan juga pencapaian kami. Yang pertama adalah kekuatan bagi murid dan lokasi. Yang kedua adalah guru. Yang ketiga adalah kualiti PDP. Yang keempat adalah staf bukan guru. Yang kelima adalah prasarana akademik. Yang keenam, prasarana sukan dan co-curriculum. Yang ketujuh iaitu persekitaran digital. Dan yang ke-8 adalah asrama, dan yang terakhir sekali adalah sokongan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta. Seterusnya iaitu pengurusan kami, iaitu mengurus sekolah berpandukan kepada 4 standard, iaitu standard yang pertama yang akan saya bentangkan sebentar nanti. Model yang terakhir sekali, yang ketiga iaitu pencapaian kami. Ya, yang terbagi pada 2 iaitu kemenjadian murid serta pencapaian guru dan sekolah. Bagi kemenjadian murid, iaitu kemenjadian dari segi akademik, co-curriculum dan juga kemenjadian dari segi sasiah murid. Bagi pencapaian pula iaitu melibatkan guru seperti anugerah, persijilan dan juga lain-lain. Dan yang terakhir, pencapaian bagi sekolah iaitu pencapaian dan serta kemenangan. Dalam pengurusan kami yang mencakupi 4 standard utama bagi pengurusan sekolah adalah standard 1 yang melibatkan kepimpinan, standard 2 melibatkan pengurusan organisasi, standard yang ketiga melibatkan daripada 3 Roman iaitu 3.1 pengurusan kurikulum, 3.2 pengurusan co-curriculum dan 3.3 melibatkan pengurusan hal ehwal murid. Bagi standard terakhir iaitu standard keempat ialah melibatkan pembelajaran dan pemudahcaraan atau lebih dikenali sebagai PDPC. Seterusnya, saya akan beralih pula kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM pada tahun 2013 sehingga 2025. Di sini kita dapat bahawa Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ialah pelan transformasi pendidikan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara agar setanding dengan standard antarabangsa. Pelan ini menekankan peranan pendidikan yang menjadi tunjang utama terhadap pembentukan seseorang murid yang cemerlang. Pertama, iaitu pendidikan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan membangunkan sesebuah negara yang dipandang tinggi di persada dunia. Peranan yang kedua adalah pendidikan menjadi asas utama kepada pembinaan negara bangsa dan pengukuran perpaduan. Antara objektif yang ditekankan dalam PPPM ini adalah memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap asas kepada pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian equality, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid dan mengoptimalkan kecekapan sistem. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 dilaksanakan melalui 3 gelombang utama untuk memastikan transformasi pendidikan negara berlaku secara berperingkat dan berkesan. Gelombang pertama iaitu dari tahun 2013 sehingga 2015 yang menekankan pengukuhan asas sistem pendidikan. Pada tahap ini, perhatian diberikan kepada guru sebagai pemacu utama dalam pembelajaran. Guru diberi sokongan penuh untuk meningkatkan kualiti pengajaran,
manakala murid pula diberi pertumpuan kepada kemahiran asas seperti literasi, numerasi dan STEM yang menjadi asas penting bagi perkembangan akademik mereka. Bagi gelombang yang kedua pula, iaitu pada tahun 2016 sehingga 2020 yang bertujuan memacu peningkatan sistem pendidikan. Pada fasa ini, pendekatan lebih kepada inovatif dan penggunaan teknologi pendidikan yang diperluas dalam pengajaran dan pembelajaran. Sistem pendidikan dijalankan secara lebih dinamik dan berkesan untuk memastikan murid mampu menguasai kemahiran abad ke-21 dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Gelombang yang ketiga iaitu dari tahun 2021 sehingga 2025 yang menumpukan kepada menganjak kecemerlangan melalui keluasan operasi. Sekolah dan guru kini mempunyai lebih banyak kebebasan untuk menyesuaikan pengajaran dengan keperluan murid. Pendidikan pada tahap ini lebih relevan dengan pembangunan ekonomi, teknologi dan keperluan global serta membantu melahirkan murid yang kompetitif dan berdaya saing. 5 aspirasi ini memberi tumpuan kepada aspek penting dalam pendidikan seperti asas kepada pendidikan, kualiti pembelajaran, kesaksamaan peluang, perpaduan dalam kalangan murid serta kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Melalui aspirasi ini, kerajaan berusaha untuk memastikan setiap murid di Malaysia mendapat pendidikan yang berkualiti dan mampu mencapai potensi diri secara menyeluruh. Antara 5 aspirasi sistem pendidikan negara adalah akses, kualiti, equity, perpaduan dan akhir sekali adalah kecekapan. Yang pertama adalah akses, iaitu 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah sehingga menengah atas menjelang tahun 2020. Yang kedua iaitu kualiti, negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Yang ketiga iaitu equity, 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar, luar bandar, sosio-ekonomi dan juga gender menjelang tahun 2020. Yang keempat adalah perpaduan, iaitu sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian, pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Yang kelima adalah kecekapan, iaitu sistem yang memaksimalkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Selepas itu, saya akan menerangkan tentang 6 aspirasi murid yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Aspirasi murid ini dirangka bagi memastikan sistem pendidikan negara dapat melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, sasiah dan kemahiran. 6 aspirasi ini memberi penekanan kepada aspek penting seperti pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Melalui aspirasi ini, murid bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga mempunyai nilai murni, kepimpinan yang baik dan jati diri yang kukuh untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Pertama iaitu pengetahuan yang merupakan peringkat paling asas di mana kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran antara seperti matematik dan sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia dan dunia dari aspek sejarah, manusia dan geografi. Murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang seperti seni, muzik dan juga sukan. Kedua, kemahiran berfikir. Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baru. Setiap murid perlu menguasai berbagai bidang kemahiran kognitif termasuk penalukan dan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Bidang ini kurang diberi perhatian menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik. Ketiga adalah kemahiran memimpin. Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat penting. Yang keempat adalah kemahiran dwibahasa, iaitu setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan
dan bahasa perpaduan, serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minima. Yang kelima iaitu etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditepuhi dalam kehidupan dewasa agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan dan berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal. Terakhir adalah identiti nasional, iaitu identiti nasional perlu diperkukuhkan melalui penghayatan prinsip rukun negara bagi memastikan kejayaan pada masa depan Malaysia. Akhir sekali, saya akan menerangkan implikasi guru berjiwa pendidik terhadap aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia. Guru berjiwa pendidik menekankan bahawa guru tidak hanya sekadar mengajar tetapi turut membimbing dan membentuk murid secara menyeluruh. Antara implikasi pertama adalah melibatkan peningkatan profesionalisme keguruan. Impak yang kedua adalah mengamalkan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Impak yang ketiga adalah membentuk sasiah dan nilai murni murid. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam PDP. Impak yang pertama iaitu meningkatkan profesional keguruan, iaitu guru sentiasa menambah ilmu, kemahiran pedagogi dan kompetensi dalam bidang masing-masing. Ini termasuklah menghadiri latihan profesional, berkongsi amalan terbaik serta mematuhi standard pendidikan kebangsaan. Selain itu, guru juga dapat mengamalkan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti di mana guru berjiwa pendidik menekankan PDP yang berkesan, menarik dan sesuai dengan keperluan murid. Mereka memastikan aktiviti pembelajaran dapat meningkatkan kefahaman, kreativiti dan kemahiran kritikal murid. Impak yang ketiga iaitu membentuk sasiah dan nilai murni dalam diri murid. Di sini, kita dapat lihat bahawa guru memainkan peranan yang penting dalam membentuk kepribadian, disiplin dan nilai moral murid. Sebagai contoh, melalui teladan, bimbingan dan aktiviti co-curriculum, guru membantu murid menjadi individu yang beretika dan bertanggungjawab. Tuntasnya, impak yang terakhir iaitu mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam PDP juga merupakan impak terhadap guru berjiwa pendidik, iaitu seorang guru seharusnya kreatif dalam menggunakan teknologi digital, aplikasi interaktif dan juga keadaan inovatif untuk menjadikan pembelajaran lebih efektif, menarik dan relevan dengan perkembangan dunia semasa. Apa yang saya dapat simpulkan daripada pembentangan ini adalah aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bertujuan untuk membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti, inklusif dan relevan dengan keperluan semasa. Aspirasi ini memberi penekanan kepada pembangunan murid secara menyeluruh dari segi pengetahuan, kemahiran, nilai dan jati diri agar mereka mampu menghadapi cabaran dunia global. Dalam masa yang sama, aspirasi ini turut memberi implikasi yang besar terutama kepada guru sebagai pendidik. Guru perlulah sentiasa meningkatkan profesionalisme keguruan, mengamalkan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti serta membimbing murid dengan nilai murni dan sasiah yang baik. Guru juga boleh menjadi contoh sebagai guru yang berjiwa pendidik dalam usaha melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi bagi memastikan aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan dan seterusnya melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran serta berakhlak mulia. Sekian, terima kasih.